Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sedia pantas berintegriti. Selamat datang ke Wejangan Santai episod 77 bersama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Siti Nurdaila binti Azani dalam program Bual Bicara Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa yang akan merungkai segala persoalan anda. Baiklah, topik kita pada hari ini adalah pengalaman dan juga cabaran bertugas di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Baiklah, saya mengalu-alukan tamu jemputan kita pada hari ini, Private Pertahanan Awam Muhammad Ridwan Shah. Apa khabar? Oh, baik, baik. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama tim Wejangan hari ini. Okay, kalau dengar macam ada bunyi-bunyi sikit tu hujan. Barulah seronok, suasana dia lain sikit. Selalu kita kat studio je kan. Baiklah, sebelum kita ke topik kita, boleh tak perkenalkan diri dan latar belakang kepada penonton kita. Penonton kita pun nak kenal kan? Okay, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Private Pertahanan Awam Muhammad Ridwan Shah Abdul Muluk. Okay, saya bertugas di PDPH RAS. Okay, umur 21 tahun. Okay. Oh, itu saja? Oh, betul-betul. Nak lagi? Oh, boleh lah. Okay, Takkan sikit tu je kan? Okay, okay. Umur 21 tahun. Dah berkhidmat dalam Pertahanan Awam 5 tahun. Lebih kurang 5 tahun lah. 5 tahun di Pikot Ceras? Di Pikot Ceras. Okey, baiklah. Okay, terima kasih, baiklah. Apa faktor, kita tahu banyak kerjaya lagi. Apa yang faktor yang mendorong nak join APM ni? Mungkin boleh share dengan kita? Okay. Dulu saya tak kenal Pertahanan Awam ni apa. Okay. Tak terniat pun nak masuk Pertahanan Awam. Tapi bila macam mana nak agak saya memang minat berada uniform lah kan. Okey. Minat. So Macam mana? Mungkin pernah nampak pernah nampak bertugas, lepas tu rasa macam nak try nak try. masuk. Okey, nak kenal apa Pertahanan Awam. Okay. Biasa orang panggil Jepam. Betul. Okey, sekarang kita pun dah tukar nama Angkatan Pertahanan Awam. Betul. Okey, baiklah. Boleh kongsi dengan kita lah macam mana join? Okey, macam mana saya join untuk masuk Pertahanan Awam lah. Okey. Mula-mula saya tengok kawan saya bekerja dalam Pertahanan Awam di Ceras lah. Lepas tu saya tanya dia, ada kekosongan lagi tak? Okay, dia kata ada, datang terus pejabat, seorang. Okey, seorang dan juga join khusus? Join khusus asas. Okey. Baiklah, tadi kita cakap dah 5 tahun. 5 tahun dia. 5 tahun pun bukanlah jangka masa yang pendek dan juga bukanlah panjang. Mungkin ada pengalaman yang nak berkongsi dengan kita sepanjang bertugas. Silakan. Okey. Pengalaman yang saya tak boleh lupakan yang masa menoreh yang pengangkutan awam tu yang di Empat Pokok Tumbang. Seingat saya masa tu 7 Mei 2024. Okey. Ada 17 kenderaan yang terlibat yang terkena pokok tu lah. Okey. Dan 1 kematian. Okey. Okey. Masa cabaran untuk keluarkan mangsa tu pokok tu masih ada lagi dekat dalam kereta tu. Jadi agensi penyelamat potong pokok tu dulu. Potong pokok, lepas tu adalah peralatan untuk potong bumbung untuk bawa keluar mangsa. Okey. Kita bawa keluar. Masa nak potong tu pun kat atas masih ada pokok lagi tergantung. Dekat atas landasan tu masih ada pokok tergantung. Jadi agensi penyelamat tu ada lah dekat bawah. Tu cabaran saya lah. Okay. Ada tak pernah tak terlibat dengan operasi-operasi atau macam mana dia bermain dengan emosi? Mungkin ada pernah pergi operasi, dia macam dia terkesan, pernah tak? Mungkin ada yang melibatkan nyawa, kadang-kadang dia memberi kesan kat kita. Mungkin boleh share kalau ada. Okey. Time tu masa banjir di Kelantan. Okey. Operasi. Okey. Saya bersama tim kita orang dipanggil 03 Paras. Okey. Okey. Time tu pergi ke Kelantan. Terus ke Pasir Mas. Mula-mula yang tempat yang terjejas yang paling teruk dekat
Tak ingat, lupa. Tak ingat tak apa. Teruskan cerita. Lepas tu kita orang pergi terus ke Pasir Mas. Memang orang cakap memang teruk lah masa tu. Kita tengok pun ni kalau kat tempat kita ni tak tahu dah jadi apa kan. Nak cakap pun tak tahu nak cakap macam mana. So kita pergi bertugas tu dia macam main dengan emosi juga lah. Main dengan emosi lah. Emosi. Sebab kat sana pun line tak ada. Elektrik pun ada stand tempat lah. Ada elektrik, ada line. Okey, tadi cakap pergi Paras di Kelantan, di betul? Kelantan. Okey, mungkin boleh kongsi yang kita apa penugasan dekat sana. Okey. Kita orang ditugaskan untuk bawa keluar mangsa dari tempat yang terperangkap lah. Macam banjir kan. Okey. Masa dekat situ, lepas kita dapat arahan pergi ke sana untuk keluarkan mangsa yang banjir. Okey, lepas sampai agensi-agensi lain pun dah ada. Jadi kita duduk dekat Pikot Pasir Mas. Masa tu Pasir Mas. PPA di sana bagi arahan untuk bawa bekas KMP tu semua. Okay, baik. Bekas KMP untuk bagi dekat PPS lah. Ada juga yang kita bawa orang awam masuk untuk ambil barang-barang dia orang macam IC, surat beranak. Tu kita pun tolong lah. Tugasan kat situ lah. Baiklah, ini soalan berbentuk refleksi sikit. Okey, jika diberi peluang patah balik waktu pertama kali join APM, ada tak apa-apa nasihat yang nak berikan diri sendiri? Okey. Kalau kita dapat macam mana? Masa first kali kita nak masuk pertahanan awam ni. Mula nak masuk. Jangan tunggu sempurna baru nak buat. Buatlah time belum sempurna tu kita buat dulu. Baru kita dapat yang sempurna. Itu nak cakap kat dia sendiri Itu yang yang lain jangan terasa dia cakap kat diri Ya, dia. betul. Okey, baiklah. Bertugas di Pikot Ceras. Ya, Pikot Mungkin Ceras. ada apa-apa cabaran sewaktu bertugas di Pikot yang boleh share dekat penonton kita? Okey. Dulu pusat kawalan operasi daerah Ceras ni dekat bawah flag. Orang cakap dekat flag PPR Hiriran Hampang. Hiriran Hampang dekat bawah flag tu lah. Jadi kita dekat situ cabaran dia kita tak boleh test semua perlengkapan yang diberi. Contoh macam siren, chainsaw, benda-benda tu tak boleh sebab kawasan perumahan. Awam lah. Jadi tu lah salah satu cabaran sebab kita kalau dapat pokok tumbang tiba-tiba nak start chainsaw kan. Nak start chainsaw kacau orang awam. Jadi dari atas orang baling barang. Sebab lepas tu sekarang alhamdulillah kita dah pindah ke Jalan Padang Tembak dekat sebelah Mindef. Bersama dekat situ ada APM KL, Ceras dan Gombak. Okey. Dekat situ lah. Alhamdulillah sekarang dah makin stabil lah. So macam mana sewaktu di tempat lama tu macam mana nak cuba-cuba peralatan tu macam mana? Maksudnya bila dah tak boleh cuba di situ, kat mana kalian? Tu kena cakap kalau masa dekat situ kita memang tak boleh cuba. Terpaksa cuba jugalah. Sebab kita nak sentiasa bersedia. Orang cakap sentiasa bersedia. Peralatan-peralatan ni kena running sentiasa. Orang cakap bila tak running dia akan berlaku kerosakan lah. Ada kerosakan yang akan terjadi lah kat situ. Boleh saya tahu dah berapa kali datang berkursus di Alpha? Sebab saya macam selalu je nampak. Mungkin boleh share dah berapa kali datang. Boleh share kenapa datang Alpha ni? Seronok ke dekat Alpha ni? Seronok sebab bercuti. Okey, dah berapa kali lah tadi. Ya, betul. Okay, dah berapa kali berkursus dekat Alpha. Saya kira dulu. Dah 5 kali lah, lebih kurang 5 kali datang ke Alpha. Tempat lain belum lagi lah. Masih setia di Alpha. Okey. Okay. Kenapa Alpha? Kita nak tahu juga. Okey, satu sebab dia dekat. Okey. Dekat dengan pejabat kan. Dekat pejabat. Lepas tu kita dah tahu perjalanan kursus dekat sini. Tempat dia.
Okay, pagi kita nak kena buat apa, Okey. petang buat apa. Okay, time belajar tu dekat mana. Kita dah tahu dah tempat-tempat dia. Lepas tu makanan dia pun sedap juga sekarang. Alhamdulillah. Sebelum yang ni tukar, kurang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dia cakap sebelum ni makanan kurang. Makanan Sekarang kurang. Alhamdulillah dah sedap. Alhamdulillah sedap. Adakah Kencok anda semua ada. setuju dengan statement itu? Sila like. Okey, kita tahu tengah berkursus di Alfa, kursus PPPO. Ya, Mungkin boleh kongsi sikit pada kita hari apa dah sepanjang hari ni dah hari ketiga kursus. Ya, Mungkin boleh share apa yang belajar dekat sini. Okey, kat sini kita belajar pasal kendali peralatan operasi lah. Kita macam mana kita kenal peralatan tu, lepas tu komponen-komponen yang kita tak pernah nampak pun kita akan belajar dekat sini. Okey, macam BS set bukan semua tempat ada. Kompresor, power saw, semua tu bukan semua tempat ada apa. Okey, baiklah. Ini soalan saya yang terakhir. Ini soalan wajib yang kita akan tanya kepada semua tetamu kita. Okey, wejangan ni adalah macam nasihat lah. Okay, ada tak apa-apa nasihat atau kata-kata tak kisah dari segi kerja atau kehidupan yang boleh share kepada penonton-penonton kita? Silakan. Selagi macam mana orang cakap, kalau nak tambah ilmu tu, datanglah berkursus. Sebab ilmu ni bukan datang bergolek, kita kena cari juga ilmu ni. Okey? Bukan cikgu yang datang, kita yang datang. Ilmu tak datang bergolek, kita yang bergolek ke? Bukan. Bukan. Kalau boleh terbang pun. So kita yang kena cari ilmu tu lah. Betul. Okey, baiklah, nampaknya kita dah ke penghujung. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Kita tarik sekejap untuk berkongsi cerita dan pengalaman dengan wejangan santai lah. Baiklah, itu sahaja. Suka saya penutup je dengan pantun dah. Suara disiar sampai ke desa. Wejangan santai bicara penuh makna. Terima kasih kepada penonton-penonton setia. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Teruskan memberi sokongan kepada wejangan santai dengan like, komen dan share di media-media sosial Alfa. Jika ada sebarang idea, komen atau penambahbaikan boleh email kepada pro.alfabangi@civildefence.gov.my atau boleh saja DM atau message kita dekat mana-mana media sosial. Kita tutup episod kita kali ini dengan pantun iaitu air mengalir di Selah Batu, tenang damai suasana desa. Sekian jumpa lagi bertemu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alfa memacu kecemerlangan. Kamilah Alfa.